Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Shah Arfan bin Syahriman. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. Kod sekolah saya ialah DRA 6001. Motivasi ialah kata-kata yang memberikan seseorang lebih semangat untuk menempuh cabaran pada hari yang mendatang. Noktah yang memujud edisi ketiga hasil karya Idin Ramli ini syarat dengan pelbagai jenis kata motivasi untuk kita meneruskan hidup dengan lebih baik. Buku ini diterbitkan oleh Nasihat Holdings Sendirian Berhad. Buku ini juga mempunyai sebanyak 231 halaman bercetak. Buku ini berharga RM35 untuk Semenanjung Malaysia, manakala RM38 untuk Sabah serta Sarawak. Ianya amat berpatutan dan ia mampu dimiliki oleh para pekerja serta para pelajar. Mengapa saya tekankan kepada para pekerja serta para pelajar khususnya? Hal ini kerana buku ini menceritakan tentang perihal stres dan cara untuk menyelesaikannya. Di dalam buku ini terdapat 21 bab. Antara bab yang paling sesuai untuk remaja masa kini ialah bab yang bertajuk tentang kawan. Bab ini menceritakan tentang perihal remaja masa kini untuk memilih rakan semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri tanpa mengetahui niat sebenar untuk mempergunakan mereka. Noktah yang memujuk edisi ketiga hasil karya Idin Ramli ini mempunyai banyak kata-kata motivasi untuk kita meneruskan hidup. Ianya juga menunjukkan tentang perjalanan kehidupan untuk ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, dapatlah saya simpulkan bahawa buku noktah yang memujuk edisi ketiga hasil karya Idin Ramli ini sesuai untuk orang yang ingin mencari ketenangan, serta inspirasi untuk meneruskan hidup. Antara kelebihan buku ini ialah penulis menggunakan bahasa yang indah serta menarik. Ia juga tidak hanya memberikan kata-kata motivasi, tetapi ia menyuruh para pembaca untuk melihat dari perspektif yang lain. Walaupun buku ini mempunyai pelbagai kelebihan, ia juga mempunyai kekurangan yang tersendiri. Antara kekurangannya ialah ia tidak mempunyai grafik serta visual untuk menarik para pelajar untuk membacanya sehingga habis. Sebelum saya mengakhiri bicara buku saya pada hari ini, izinkan saya untuk memetik kata-kata daripada buku ini. Menjadi baik itu adalah kewajipan dan bukannya pilihan. Jika kamu memilih untuk tidak menjadi baik, sedikit pun tidak merugikan Tuhanmu. Malah yang menanggung kerugian yang besar itu sebenarnya kamu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.